Kalau korang mencari pot makan makanan-makanan mewah tapi dengan harga yang berpatutan, aku kongsikan dengan korang satu pot makan yang memang best. Dan ini adalah Yop Steak and Seafood. Harga tomahawk dekat sini di antara yang termurah lah dekat Lembah Kelang ni. Dan ruang makan dekat sini cozy dan santai. Memang sangat sesuai kalau nak sambut birthday atau anniversary. Okay, first kita orang order yang set dia harga RM299. Dalam set ni ada Angus tomahawk 500 gram dengan half Boston lobster tau. Korang akan dapat satu set yang dalam dulang macam ni dengan side dish lagi. Rasanya dekat tempat lain pun takkan dapat lah dengan harga yang murah macam ni. Kalau korang ambil yang tomahawk saja, harga dia RM199. Dia punya daging tomahawk memang lembut, cair di mulut weh. Untuk sos dia akan bagi black pepper sauce, BBQ sauce, blueberry chimichurri dan juga garlic chili oil yang macam ni. Memang layan weh. Macam ni lah rupa dia punya half Boston lobster tau. Dia dah bakarkan cheese dekat bahagian isi dia ni. Memang super duper cheesy. Dia punya isi lobster tu tebal, manis rasa dia. Sebabkan aku nak dia pedas-pedas sikit, aku makan dengan chili oil dia ni. Memang best. Seterusnya kita orang order dia punya set jumbo beef rib. Yang ni harga dia RM188.90. Korang tengok sendirilah betapa lembutnya daging dia. Dan perapan BBQ dia tu memang sedap, meresap sampai ke dalam. Dan untuk sos dia korang boleh pilih sendiri di antara 4 yang aku tulis ni. Kalau kita orang lebih suka makan dengan smoke BBQ sauce tu, memang sedap gila. Dan untuk set ni pun akan dapat side dish yang macam ni lah. Bagi aku harga dia memang berbaloi-baloi. Kalau korang nak makan pizza pun dia orang ada dekat sini. Kalau nak layan dia punya dessert, boleh try dia punya cream brulee. Memang mantap. Jadi kalau korang suka makan-makan macam ni, jom cuba.